Hari ini kita dalam serahan Pusat Komuniti Dunduyung yang projek ini dilaksanakan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dengan sumber peruntukan kewangannya daripada Kementerian Ekonomi bawah inisiatif kesejahteraan rakyat. Daripada November itu dan hari ini sudah siap dan akan digunakan untuk komuniti di kawasan Desa Duyung. Jadi untuk keseluruhan untuk tahun ini saja di dalam Dunduyung kita ada dua dewan dewan komuniti ni. Satu di Taman Desa Duyung peruntukan Kementerian Ekonomi dengan MDM sebagai pelaksana, dan satu lagi di Durian Daun peruntukan daripada pejabat daerah dan pelaksananya oleh pejabat daerah sendiri. Untuk di satu dewan dengan landscape-nya sekali, di dewan sempurna yang lengkap dengan dapur dan perlengkapan asas yang lain. Jadi untuk makluman juga daripada Kementerian Ekonomi, kita untuk di kawasan Desa Duyung ni ada dua satu dewan komuniti ni dan satu lagi gelanggang kita naik taraf gelanggang pusat kita. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Helmi ada kawasan Dunduyung kerana hari ini telah menyempurnakan penyerahan pusat komuniti Dunduyung. Seperti mana tadi telah diterangkan oleh Yang Berhormat Dato' tadi, yang mana pusat komuniti Dunduyung ini merupakan antara dua yang dibina di kawasan Dunduyung, dan yang ini yang berada di Desa Duyung ini dibina oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Dan apabila nampak hari ini telah sempurna penyiapannya, InsyaAllah bila telah sempurna penyiapannya, kami akan berbincang dengan pihak Yapron Dunduyung untuk penyelarasan penggunaan pula, sama ada nak serahkan pada kemas atau kepada pemimpin masyarakat atau di sebaliknya.